Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, geng. SPG motor EFI. Aku tengah restore motor EFI ni. So malam ni aku nak pasang barang ni. Okay, geng. Kita layan video ni, geng. Mantap.
Alhamdulillah, motor dah settle. Full restore original kan. Full restore original. Kan. Memang puas hati lah. Alhamdulillah, settle motor sebiji. Tengok lah. Okay, dia guna ni guna strike yang lama punya. Cun lah, cantik lah. Kan? Sebab jarang orang pakai strike ni. Strike ni jarang pakai. So aku pakai lah. Okay, nombor plate belum tukar lagi nombor plate sebab aku buat running tadi. Aku buat running pusing-pusing, nombor plate belum orang kata apa, belum tukar lagi lah. Depan pun tak pasang lagi. Memang puas hati, alhamdulillah. Cantik. Barang original ni macam ni lah kan. Lampu original. Orang tengok AAP kan, AAP. Semua barang AAP lah. For rim 18. Rim 18 1.6 lebar dia. Okay. Kalau boleh tengok ni lah kan. Engine sebenarnya nak buat sekali. So sebab rushing untuk nak pakai motor ni, engine tak buat apa lagi. Engine standard je. Nanti ada masa nanti akan kita overhaul balik engine. Overhaul balik sebab engine dia ada masalah sikit. Macam berat lah. Engine dah lama kan. So, jadi kita nak overhaul, tukar blok ataupun potong blok baru, head semua gerembal, tukar bearing. Semua kita kena buat apa, cover clutch, cover magnet kan, semua kita nak cat baru. Okey, itu dalam perancangan lah. Sekarang ni dah settle semua dah. Berfungsi dengan baik semua. Cantik kan. Memang macam keluar kilang. Macam keluar kilang kan. Kalau tanya bajet tak ada cerita lah geng. Sebab full original. Daripada luar, semua barang luar, dalam semua tu semua original. Jadi yang mana yang selalu restore original tu faham lah macam mana perik dia kan. Gitu. Okay, tu aku tak buka lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.